Testing 1 2 3 1 2 3. Okay guys. Oh, banyaknya motor RXZ. Banyak gila motor RXZ. Besar banyak sangat ni kan. Hari ni hari bulan 12 hari bulan Disember 2025. Video ni ditayangkan lambat, tapi ditayangkan pada bulan Disember. So hari ni adalah hari apa hari ni? Minggu ni ada RXZ members di Melaka. Okey, bagi geng-geng RXZ dua roda, pencinta dua roda tetap akan menyokong aktiviti event-event macam ni sebab nak memeriahkan lah orang kata aktiviti dua roda di Malaysia kan. So hancurkan lah aktiviti gathering yang macam ni, macam ala-ala orang kata apa nama, bike week. So ini bike week untuk RXZ je, tapi tak ada RXZ boleh join lah. Aku memang tak join lah sebab aku tak ada RXZ satu hal, dan malas sebenarnya. Baik aku balik kampung tengok rumah anak bini semua kan, daripada kita nak join aktiviti apa ni, aktiviti ride ke ni pula kan, ke RXZ member kan, mengarut kan. Ok, so aku bersama dengan Wainan Bazia nak balik ke Muar. So hari Sabtu cuti. So kita ambil cuti satu hari kan untuk habiskan cuti tahunan. So besok kita akan gerak ke Malaysia macam biasa lah hujung minggu. So hari ni kita balik ke Muar dahulu, tapi tak beli barang dapur lah. Beli barang dapur tu akan beli besok pagi lah kot, insyaAllah. Test 1 2 3 1 2 3. Okay guys, so kita bawa saja isi minyak dekat Shell Sungai Rambai. Alright, so kita nak pergi ke tempat yang kita cakap hari nak beli air kopi Mamu dekat satu event expo dekat Sungai Rambai ni. Selalu dah buat kan, tapi kita kena U-turn sikit lah. U-turn dulu baru boleh pergi dekat tempat tu. Tapi memandangkan cuaca pula depan ni hujan, tak tahu hujan ni dekat area mana ni, kat Muar ke kat mana. Kita kena redah je lah kot. Sana tu hujan tu, hujan lebat tu. Apa petir siut. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tak apalah, kita teruskan perjalanan sebab kita on the way balik. Jadi tak risau sangat lah, biarlah basah pun masa on the way balik, jangan pergi kerja basah. Ok, kita teruskan perjalanan kita. Nanti kalau hujan kita berhenti lah mana-mana, lepak minum ke apa ke. Ada durian sekilo RM30. Sekarang musim durian guys. Sekarang ni musim durian dia bulan berapa sebenarnya musim durian ni. Dia macam aku kata setiap tahun ni boleh kata 2-3 kali musim durian. Dulu macam setahun sekali durian kan. Sekarang disebabkan oleh kita dah ada teknologi yang hebat, kita boleh hybridkan beberapa spesies durian. Dia boleh berbuah 3-4 kali setahun. Hebat lah teknologi teknologi aquaculture, teknologi pertanian. Alamak bang, potong lampu merah bang. Aduh kenapa dah tak boleh bersabar sikit Alamak. Aduh, buat hal lah. Orang dah gerak, kau tak boleh gerak lagi. Ok, so tak tahulah, aku rasa macam singgah kot beli air. Singgah je lah beli air. Ok, kita teruskan perjalanan kita. Kita nak singgah ke depan ni untuk cari air. Sebelah sana tu, kat sana tak boleh. Ok lah, kena U-turn kat depan lah Alright. Ok, kita berhenti dahulu dekat sini. Kita nak cari kopi Mamu. Kopi Mamu ni antara kopi yang aku rasa kena dengan tekak kena dengan tekak. Kalau aku beli tu aku rasa tak cukup satu. Tapi sebabkan dia terlalu manis, jadi tak boleh beli banyak lah, beli sikit-sikit je. Ok, kita singgah sekejap dekat sini, cari kopi Mamu. Kat tepi tu je. Alright, semua sekejap lagi lah. Aduh, sebelum hujan mereda, sebelum hujan turun. Ya.
Okay guys, so ni dia kopi Mamu. Aduh, lama tak rasa lah. Nak cari kat Melaka susah tau. Dah ada kat Muar ni, kat sepadan Melaka Muar. Okay, selalu aku beli dekat Mesing je. Hari ni tinggal dekat Sungai Rambai punya expo ni. So okay lah, expo ni selalu je ada. Cuma kadang-kadang aku jarang singgah lah. Sebab kalau aku nak craving benda ni, aku singgah juga beli. Okay, so tayar dah botak, rantai okey, tayar pula botak. Ini dah sudah lembik dah ni. Lagi nak singgah kat Sinkin Hang lah, nak check dia punya apa tayar tu macam mana. Alright. Okay, so teruskan perjalanan kita. Hari pun kalau makin lama kita tunggu makin nak hujan ni. Kita sambung selepas ni. Test 1 2 3 1 2 3. Okay, kita dalam perjalanan pulang ke Muar sekarang ni. Baru saja kita beli apa ni, air yang guna ni. Air kopi Mamu ni dia tengok pada orang yang buat lah kan. Kalau dia buat tu bancuan dia sedap, pekat, likat, mantap, sedap. Tapi yang ni aku rasa macam tawar sikit, dia tak berapa ngam lah. Ok, tak apalah. Tapi sebabkan kita nak rasa, sebab biasa aku beli dekat mesin tu sedap, tapi yang ni dia kurang sedap. Kita tengok cara orang tu bancuh kopi tu macam mana. Okey, cuaca nampak tak menentu ni, macam nak hujan. Perjalanan diteruskan lagi menghadap ke Parit Pali menghadap ke Parit Jawa. Harapnya dalam perjalanan ni janganlah hujan. Tolonglah ya Allah, perlindungilah perjalanan aku ya Allah. Janganlah hujan di pertengahan jalan. Kalau hujan ya Allah, hai. Oh, dengan petinya ya Allah, hai. Sekarang ni kalau hujan dia peti dia lain macam oh. Memang menakutkan. Memang tak boleh buat bincang lah peti dia. Alright, so sekarang pukul 5.45. Kita on the way berhala ke Parit Jawa. Dalam perjalanan ni nampak gaya macam ada hujan di sebelah sana tu, hujan lebat. So aku mengharapkan dalam perjalanan menghala ke Parit Jawa ni laluan aku tak hujan lah. Itu je yang sangat-sangat aku pentingkan. Bukan kita takut hujan, kita sebenarnya bila hujan ni kan perjalanan akan terbantuk lah. Kita tak boleh bawa laju, kita tak boleh nak fokus sangat kan. Kita terpaksa elak daripada bertembung dengan hujan ni sebab kita nak elak benda-benda macam tu lah. Sebab hujan ni jalan licin, dengan tayar aku botak lagi. Aduh, memang tak boleh nak buat apa lah Okey, nampak gaya depan sana cerah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi InsyaAllah. Semoga perjalanan kita dilindungi oleh Allah SWT. Alright. Okey guys, dah sampai ke lokasi menghampiri Muar. So kalau dulu kawasan lepas daripada Jambatan Muar menghadap ke arah utara nak masuk ke Tanjung Agas dan ke arah utara seterusnya, dia masih lagi bawah daerah Muar. Tapi sekarang ni bila dah melepasi daripada Sungai Muar ke kawasan sini, so dia dah masuk bawah daerah Tangkak. Jadi kalau nak tahu daerah Muar, sepadan dia dekat mana, kalau di sini lah. Of course lah, sepadannya adalah Sungai Muar tu. Kalau selepas Sungai Muar naik jambatan ni ke sana, itu adalah daerah Muar. Kalau kawasan sini dia masih lagi bawah Tangkak. Itulah sekarang ni dia punya penamaan daerah tu dah berbeza lah Kalau dulu kawasan macam apa ni, sekolah menengah Parit Bunga ni, dia bawah Muar, tapi sekarang dia dah bawah Tangkak. Jadi yalah, kena faham lah. Ini semua disebabkan oleh perang apa, bukan penamaan. Dia macam pemetaan semula kawasan pengundian. Rasanya mana-mana tempat berlaku lah. Dalam selang beberapa tahun sekali dia akan ada reverse balik kawasan pengundian tu apa semualah. Okey, so kita teruskan perjalanan kita. Kita nak singgah dekat kedai di pecah jap sebab aku nak tengok aku punya absorber ni. Aku nak try lah adjust dulu absorber ni. Aku nak adjust barang tak ada, tak pandai sangat. Aku kena suruh kedai lah adjust sikit, bagi dia keras sikit lah bagi dia keras, and then suruh dia check tayar. Andai kata tayar ni ada kebocoran lah. Aku risau juga sebenarnya kalau ada tayar bocor ni. Nak ride jauh ni besok ni, nak balik ke Mersing, aku dah risau dah satu benda. Okey, teruskan perjalanan kita, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Okey, belakang kita ada ambulans. So kena bagi laluan ambulans dahulu. Laju tu nampaknya ambulans tu.
Alright, so nampak gaya kawasan aku lalu ni macam hujan ni. Aduh, hujan dah pula. Adai. Apalah, kita layan je lah Aku pun nak balik ni. Okey je kalau hujan. Okay, alright. Sampai ke Parit Bakar sikit lagi tu sampai ke Parit Jawa Okay, so sekarang ni pukul 6 petang lah aku rasa. Kita nak singgah dekat Sin Keng Heng siap untuk tengok aku punya suspension. Kalau boleh dapat adjust sikit bagi keras kan. Berhayu-hayu ni rasa tak syok And then nak tengok aku punya tayar belakang. Aku pam hari tu asyik apa ni kempis kan. Aku rasa aku syak lah. Mungkin bocor ke apa Tempoh yang sudah dia punya valve tempat masuk angin tu problem. Tapi tak tahulah kali ni apa problem dia kan. Okay, so kita nak on the way mengalir ke Parit Pecah. So Alhamdulillah dekat kawasan ni nampak gaya macam mendung saja, belum nak start hujan. Tapi dah dirasa dah ada titik-titik air sikit. So malam ni mungkin hujan lebat lah So minggu ni mungkin kalau nak balik masing ada masalah sikit lah sebab hujan lebat. Tapi tak apalah, kita tempuh juga demi anak-anak. Anak bini tu penting tu kan. Asyik kita nak berjalan ni kan. Jadi ada masa luang untuk kita balik, kita balik. Nanti kalau dah ada ride, dah ada macam-macam program, aduh, rasanya ni apa pasal ni? Ni nak ke mana ni? Aku tak faham lah ni. Shit lah. JPH 8801. Sekejap kanan, sekejap kiri, pening kepala lah Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, kita dah sampai dekat Sin Keng Heng Motor buka lagi Buka tak? Buka lagi. Sementara ada masa ni kan, kita berhenti sekejap lah Itu belum dulu punya punya mono tak juga adjust sikit lah. Tayar pun dah botak lah. Aduh masih okey Ini tu Subaru berapa harga? Ini 100 lebih 100 lebih? 100 lebih Ada, dulu 100 lebih pun ada. Itu je nama lain lah. Itu mungkin Panda ke Subaru Panda ke Dia yang bukan jenis apa nama? Tengok size lah. Tengok size. Ini 120 ni. 120 ya. Testing 1 2 3 1 2 3. Okey, dia dah adjust sikit. Okey lah, tapi suspension tu masih lagi orang kata kena tukar lain lah Tak boleh lah ni sebab dia bukan jenis adjustable kot. Bukan adjustable tak tahu lah. Tapi dah tak ngam lah. Alright, so kita teruskan perjalanan kita ke rumah. So tadi kita ambil video sikit dengan Sin Keng Heng Motor. Sebenarnya aku ada projek, sebenarnya aku plan lah untuk buat macam review motor Sin Keng Heng ni kan. Kadang-kadang yalah aku jarang balik. Jadi that's why aku tak ada masa untuk nak buat review ke apa. Tapi dia okey lah. Dia boleh macam ngam lah. Kita bersembang-sembang, buat video sikit kan. Tadi pun dia semangat lah. Aku pun sebenarnya dah encourage dia lah. Toke ni muda lagi untuk buat video TikTok ke, video Instagram ke apa ke Okey, so apa yang kita nakkan adalah semangat anak muda ni kan. Dulu bapak dia tu biasa je. Bapak dia tu niaga macam je lah, apek tua kan. Dia berniaga apa ni, buat bengkel motor apa semua. Tapi bila datang anak ni, dia ada satu elemen semangat baru lah. Dia orang nak majukan dia orang punya kedai ni dengan cara orang muda lah kan. Dia orang buat promosi video, buat TikTok, buat Instagram, buat Facebook sama lah sebenarnya. Benda-benda macam ni untuk mempromosikan dia orang punya kedai tu sendirilah. Okay, kita sebagai orang kampung ni support lah kan. Sebab kita nak tengok kedai Melayu ni yang ada dekat sekitar kawasan kita ni jauh. Ada dekat Parit Jawa lah satu kedai Melayu. Tapi confirm je lah kedai Melayu juga kadang macam mana kan. Bukan aku nak resist tapi macam tu lah. Sebab kita dah biasa dengan kedai ni, jadi dia macam kawan kita. Jadi memang kita kena support lah kan. Sebab aku dah beli 2-3 motor lah daripada zaman arwah bapak aku lagi. Kita orang beli motor dengan kedai ni, Sin Keng Heng ni, kedai Parit Pecah ni kan. Satu kedai yang boleh kira lah. Walaupun
Yelah, barang-barang ni ada sedikit mahal sebenarnya. Tapi kita support lah sebagai kawan-kawan. InsyaAllah esok nanti kita datang lagi dia punya kedai. Kita try untuk tengok macam mana, buat promosi sikit ke dia punya jentera yang ada dekat kedai tu. Nanti kita akan sambung pada hari besok mungkin. Right, nak on the way balik ke rumah aku ni, nampak gaya macam nak hujan ni malam ni. Hujan lebat nampak gaya. Okey, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Alright. Okay guys, selamat petang guys. Ya, berada di Sin Ken Heng Motor Tempat aku beli aku punya Y16ZR, aku beli SYM kat sini. Memang ngam lah. Ini kedai kampung je guys, tapi kalau tengok dia punya decoration kedai dia bermula dekat bahagian depan. Kat depan ni kita ada banyak collection motor daripada brand-brand. Ada LC, kita ada Honda Wave, Alpha. Ni motor RSX. Kita ada Modenas, yang version baru Chris 110. Kita ada Modenas lagi, SN Sport. Okey, ada LC lama ni mana ni, V4 ke V5 ni. Tapi ni motor second lah. Okey, dekat bahagian depan ni kita ada macam ada almari kaca juga, helmet brand RC. Kita ada barang-barang motor untuk modi sikit, ada suspension. Okey, kita ada aksesori motor jual dekat sini. Ni dia. Kita ada banyak pelbagai aksesori motor lah. Yang ni dah jadi macam barang vintage lah dekat sini kan. Okey, kita ada rim juga kat sini kalau nak beli rim. Untuk Yamaha Y Suku, SC ada. Tengok banyak pelbagai koleksi pilihan minyak hitam daripada brand High Reef, daripada brand apa lagi tu, Dash Oil pun ada. Dulu aku pernah buat satu video promotion sependengar raya untuk Dash Oil punya minyak hitam, tapi ngam lah. Okay, alright. Tayar pun ada. Tayar yang brand okey sikit tu, Maxxis lah. Wah, ada tayar brand apa ni, ada tayar saiz besar. Nanti kita boleh lah ambil satu tayar kat sini untuk Y16 aku. Kalau nak tengok kedai ni kat mana, dia dekat Parit Pecah, di persimpangan jalan Kampung Parit Pecah ni, di tepi jalan besar daripada Parit Jawa ke Batu Pahat. Kau boleh singgah dekat Singkiham. Ni kedai kampung ya, tapi dia punya vibe dia ada elemen-elemen bandar sikit. Tapi walaupun dia kedai dekat kampung, tapi dia punya susunan dia memang sangat-sangat kemas lah. Sangat kemas. Nama saya Alex ini kedai motor Sin Ken Heng. Nak cari motor baru, motor second hand, boleh datang kedai kami. Kami kedai pun ada jual barang tayar, aksesori, helmet, motor-motor punya aksesori semua ada. Okey. Okey, ngam Harga okey, harga okey, istimewa. Istimewa. Okey, terbaiklah. Thank you. Boleh sekejap.